Audio Jungle. Hai guys. Kita kembali lagi pada minggu ini. Pada minggu ini pada baju yang sama. Hari yang sama. Hari yang sama, Konten minggu yang saja berbeza, konten yang berbeza. berbeza. Masih lagi dengan konten Ramadan. Kita nak menyambut Ramadan dan juga menyambut raya nanti. Jadi hari ini kita akan teka kuih-kuih raya yang ada dekat bazar Ramadan. Ya. A few moments later. Ya, so kita tengok kuih. Kita Kita tengok pandai ke Dia tidak. ada janji ada bagi nak bercakap. Bila aku nak cakap. Samosa. Okey, bagi baby cakap. Cakap baby. Samosa. Cakap baby. So guys, don't forget to watch. Jom kita tengok kenal ke tidak kami dengan kuih-kuih Melayu. Yeah, let's go. Kuih dekat bazar. Okey, negeri apa ni? Negeri tak ada negeri. Tak ada. Dah. Dah. Putu 1, 2, 3. Putu piring. Kena Rashida. Putu piring. Ya. Putu piring. Kan. 1, 2, 3. Pulau Panggang. Panggang. Pulau Panggang. Okey, korang kira 1, 2, 3, okey? 1, 2, 3. Talam pepes. Seri muka bodoh. Talam keladi. Ya, betul. Ha? Tak seri muka? Apa dia? Tepung talam keladi. Talam keladi. Tepung talam. Kuih lapis. 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3. Kuih lapis. Benda-benda ni senang lah. Apa ni? Okey, 2, 3. Lompat pisang. Lompat pisang. Lompat pisang. Ada yang nak cakap pengai. Ni semua yang 1, 2, 3. Seri muka. Tepung talam. Wait a minute. Talam sama. Bukan. Tepung talam sama. Kita kata tak buat tapi dekat tak ada. Betul. Kak Nomi. Orang utara Okey, tepung 1, talam sama. 2, 3. Kuih Ketayap. kayu. Kuih sagu. Tahan ketayap. Oh, ketayap. Kuih sagu lah. Kuih sagu. Kuih sagu. Kuih sagu. Okay, next. Kuih kaswi. Kaswi. Ya. Kalau kuih Kelantan tak reti yang ini Satu, dua, tiga. Onde-onde. Satu, dua, tiga. Murtabak. Ya. Ya, spesifik. Dah teka dah tadi ni. Dah tadi apa? Satu, dua, tiga. Lompat tikam. Kita okey. Mana? Walaupun dah main tadi tapi lupa. Kita memory loss. Kita memory loss. Tepung Talam. Tepung Berita. Semua talam. Kerian. Oh, okey faham. Yang orang Kelantan tu? Ha. Agak-agak luar. Agak-agak pandai. Bukan. Dia rasa dia macam Dia ada ada nama santan dia. sikit. Dia ada santan kat atas. Agak-agak santan. Yes. Agak-agak santan. Agak-agak santan. Dia main tembak je tu dia kena. Famous ke ni? Ha, ini dah tadi. Buat cara. Aku pandai lah. Cik macam pandai. Aku pandai lah. Samosa. Oh my god, you're so negative. Samosa. Dah habis. Samosa Dah. lulus kan? Nampaklah selalu pergi bazar dia tu. Jangan bagi ke Kelantan je. Kelantan Terengganu jangan bagi. Okey. Dah tahu ke siapa yang bodoh, siapa yang pandai? Tapi kali ni kita semua nampak pandai. Kuih Melayu pun tak tahu. Adalah salah Kalau dua, kuih tiga. raya yang belah-belah utara, kita orang terror. Kalau bagi belah-belah pada timur, kita orang surrender. Yes. So, thank you so much guys for watching. Tapi kuih belah timur macam jahat-jahat kan kuih-kuih dia macam tika-tika borang, macam kena berendam, macam lucah-lucah, putih-putih berendam. Yang tu adik yang Putih tu. macam Apa nenek kan. Nenek bunuh Tok Wan. Tak tahu lah kuih-kuih tu. Tok Wan jatuh. Tak, tadi Apa kita yang tadi kuih Tok Wan jatuh dia macam cok
badak tapi dia hitam lagi. Tapi untuk disebabkan kita orang kali ni, untuk kali ni kita banyak betul tu tunjukkan yang kita orang ni sebenarnya orang kampung. Ya, Kita berasal orang daripada kampung lah, Kampung patut bagi teruk. tahu. Kampung teruk guys. Kampung teruk. Kita orang Tapi sebagai kampung yang berduit. teriak tak habis lagi. Teriak tak Okay habis guys, lagi. thank Ya. you. Mana jangan sampai habis. Kita orang bukan orang Okay. KL, kita orang kampung. Sini ada cakap apa? Korang jangan lupa keep on suggesting other contents yang kita boleh buat. Okay? Jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye.